Memang sakit kaki Apa datang buat minyak urut siap-siap. Welcome to Museum Angkut. Silakan. Ada voucher makan, Pak? Ni. Hah? Tiket kameranya ditempelkan kameranya boleh nggak? Di mananya ya? Di mana sini? tuh? Sini atau sini? Bisa kah? Sebelah sini? Boleh, boleh. Sini aja ya. Ini ya. Okey. Ya. Silakan duduk Okey. dulu. Okay geng. So sekarang aku dekat Museum Angkut nama dia. So nak masuk tadi trip ni harga tiket untuk Museum Angkut ni dah termasuk dalam trip lah. Tapi tadi aku tanya Mas Alan tu, orang yang tulis guide, dia kata untuk masuk sini untuk bukan warga negara macam kita lah, harga dia RM150,000 seorang. Free untuk budak yang bawah 90 cm. Kalau lebih pada tu harga sama je. Itu yang dia cakap lah. Tak pasti. Aku tak pasti betul ke tidak, aku tak pastilah. Cuma satu lagi bayaran yang kena kalau korang nak bawa ni, benda ni kamera kan. Kamera kena bayar another RM30,000 lah. Kalau phone tak bayar, kamera wajib kena bayar. Okey, jom kita jalan tengok benda yang ada dalam Museum Angkut ni. Selamat datang ke Museum Angkut. Museum. Museum Angkut. Masih kat dulu. Museum Dunia. Alright. Jom ni. Wish, dia sikit apa tu? Dia touch screen dia. Tengok bahagian bawah kalau gear ni sebenarnya dah. Mana yang peminat apa barang-barang klasik ni macam kereta macam ni kan. Belakang tu ni ada Chevrolet, Ford, semua yang lama-lama kan. Lepas tu sebelah sini kan. Sebelah sini yang ni adalah kereta racing. Macam ni Ferrari. Ferrari yang ni lah, Ferrari Porsche. Yang ni kira macam evolusi. Ini cantik gila kan. Serius tapi yang ni yang untuk lumba kereta dulu-dulu punya. Yang paling awal semak gila shoot. Vintage racing Formula 1. Suzuki CV1 tahun 50cc je, 50cc.
So sekarang ni aku kat Formula One punya tempat lah. Kat sini dia ada game permainan macam ni. Tiket aku beli untuk main ni F1 simulator ni kena bayar RM50,000. Kalau nak main yang sana atas tu, yang tu RM35,000, yang tu RM40,000. Tadi anak aku main yang ni. So lepas ni giliran aku pula. Tengok boleh kalahkan Michael Schumacher ke tidak. Masih ada satu antrian. Nak main go-kart ni kan kena bayar RM30,000. Tapi rasanya dia macam mana dia kata tak faham juga. Tapi kalau tengok diorang ni, seorang anak, seorang ayah, mungkin dia tak bagi yang budak main sendiri kot. Tapi kenapa aku tak nak main geng? Kau tengok ni geng. Kalau lagi dia gaya nak main dia tidak lah. Gegar-gegar geng. Sangkut belakang ke? Sangkut belakang nampak akak. Tak padai. Kita cari benda lain. Jom. Tak bayar? Masuk dek. Tak kena bayar, free. Cara dia nak sebut bahan. B Alpha, B Bravo. Bravo. B. India. Selamat datang di replika pesawat kepresidenan. Oh, presiden punya. Air apa ni? Museum angkut ni geng, dia dibina di atas ketinggian 850 meter dari paras laut. Tinggi kan? Ini kalau korang tengok ke depan ni, ini adalah view Kota Batu Malang. Angkut ni geng, dia dibina pada tarikh Mac 2014 dan merupakan muzium transportasi yang pertama di Asia Tenggara. Tujuan dia buat ni memang untuk mengumpulkan semua jenis transport daripada dulu sampai sekarang, dan dalam section-section yang dalam tempat ni dia mengikut tema tertentu. Contoh yang ni dia tulis tadi Batavia, which is tak tahu apa benda. Tapi bila masuk ni memang kalau kita tengok dalam ni memang semua jenis kereta-kereta yang zaman dulu. Contohnya macam ni.
section yang dia buat ni kan, mengikut negara. Louis telefon ni. Louis telefon. Macam tadi melalui Itali, sekarang ni Jerman. Semua macam dia punya apa, design rumah, kereta apa semua tu kan, dia mengikut negara tersebut lah. Hier am Rhein, da kenn ich jeden Stein. Die Straßen voll Geschichten, alt und fein. Markt am Samstag, frisches Brot und Wein. Mein Zuhause kann es schöner sein. Mit Freunden unterm Lindenbaum, lachen laut im Sommertraum. Mein Deutschland, gib nicht zu auf. Mein Deutschland, gib niemals auf. Mein Deutschland, ich spür den Applaus. Mein Deutschland, Herz schlägt laut. Bentley U. Adik, ada apa ni? Nama dia. Uji angkut ni kan, besar syut. Sakit kaki jalan. Memang ada banyak gila session, aku pun tak tahu apa-apa kan. Macam sekarang ni aku dekat session bahagian polis Indonesia kan. Tunjuk seragam, kereta macam-macam lah, sejarah, baju lah macam-macam. Memang sakit kaki Aku datang buat minyak urut siap-siap. Bagi aku binaan museum ni bijak. Macam sekarang ni, ini adalah laluan. Tak nak kau kena lalu untuk keluar, tapi ia seolah kau lalu dalam kereta api. Smart. Okey geng, untuk museum angkut sampai sini dulu. Betul kan? Dia sakit kaki syut jalan. Lepas tu museum angkut ni dia buka pukul 10 pagi hingga 8 malam. Macam sekarang ni dah pukul 6 petang. So dah gelap lagi. Dah gelap. Ini ruang makan, kawasan luar sekali. So untuk museum angkut sampai sini. Lepas ni aku akan pergi ke street food dekat street food Batu lah. Kota Batu punya street food. Okay, bye.